Bila emas ada di tangan, kita senyum tengok harga emas jatuh. Saya nak kongsikan dengan tuan-puan satu ilmu yang saya dapat melalui pembacaan blog guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Menurut beliau, bila kita simpan emas fizikal ni tuan-puan, perspektif kita terhadap emas akan berubah sepenuhnya. Berbeza dengan mereka yang simpan emas sekadar di skrin ataupun kertas. Mereka yang simpan emas digital ni tuan-puan, bila harga emas jatuh, mereka akan rasa rugi. Sama macam rasa rugi bila harga saham jatuh. Tapi untuk mereka yang simpan emas fizikal, bila harga emas jatuh, mereka akan tersenyum lebar. Sebab apa? Sebab mereka tahu itu adalah peluang beli barang mahal dengan harga diskaun. Boleh tambah kepingan-kepingan emas dengan harga yang lebih murah. Kesannya, bila kita simpan emas fizikal ni tuan-puan, tabungan kita lebih kukuh, kita boleh tutup hutang jahat dan matlamat kewangan kita lebih cepat tercapai. Sebab itulah, pakar-pakar emas dunia, mereka selalu tekankan, emas terbaik ni tuan-puan adalah emas yang ada di tangan kita. Kita boleh pegang, kita boleh sentuh dan kita boleh serahkan bila perlu. Kalau nak rasa tenang bila harga emas turun ataupun naik, pastikan emas ada di tangan. Kalau nak simpanan emas lebih cepat bertambah, pegang sendiri emas kita. Kesimpulannya tuan-puan, bila emas ada dalam genggaman kita, baru kita akan faham kenapa orang simpan emas tanpa tengok harga. Jadi untuk tuan-puan yang nak saya bantu dalam simpanan emas, boleh isi bet biru dekat bawah atau rujuk pin video, saya akan bantu tuan-puan dengan sebaik mungkin.